Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita sambung pembacaan kitab Minhajul Abidin. Jadi pada pertemuan yang lepas Imam Ghazali ada menyebut bahawa diciptakan antara hikmah dijadikan dua negeri dunia dan akhirat. Itu maksudnya, tujuan dia, matlamat dia untuk ilmu dan ibadah. Itu antara ucapan ataupun kenyataan daripada Imam Ghazali yang kita bacakan pada pertemuan yang lepas. Jadi hari ini kita nak sambung lanjutan daripada kenyataan tersebut. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tatmim bi khair ya karim. Jadi kita baca sikitlah yang atas ataupun yang lepas lah. Yang lepas Imam Ghazali ada sebut, al-muallif, maka besarkan olehmu dengan dua pekerjaan ini. Besarkan maknanya utamakan dua pekerjaan ini, iaitu pekerjaan ilmu dan ibadah. Jadi menjadi keutamaan kita dalam hidup atas dunia ni, keutamaan dia adalah nak menuntut ilmu, lebih-lebih lagi yang fardu ain. Kemudian kita nak ibadah. Jadi banyak masa kita tu untuk ilmu dan ibadah. Kerana itu adalah perkara utama, pokok, tujuan kita dihidupkan, seperti mana disebutkan dalam ayat Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kata Imam Ghazali, besarkan olehmu dengan pekerjaan ini. Pekerjaan ini mana pekerjaan ilmu dan ibadah. Keduanya ilmu dan ibadah itu yang dimaksudkan daripada menjadikan dua negeri. Maknanya hikmah dijadikan dua negeri, dunia dan akhirat tu kerana tujuan dia, matlamat dia untuk ilmu dan ibadah. Kemudian lanjutan dia, kata Imam Ghazali, ada pun dunia. Kenapa diciptakan dunia dan akhirat tu? Kan matlamat dia untuk ilmu dan ibadah. Kata Imam Ghazali, ada pun dunia kerana dunia tu tempat berusaha dengan ilmu dan ibadah. Jadi dekat dunia lah tempat kita nak cari ilmu, nak menuntut ilmu. Kemudian kita nak ibadah, kan. Matlamat dia untuk bekal untuk akhirat nanti. Jadi dekat dunia ni tempat kita bersungguh-sungguh mencari ilmu dan bersungguh-sungguh memperbanyakkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dekat akhirat nanti dah tak ada dah. Bukan tempatnya dah untuk kita nak pulun mencari ilmu dan ibadah tu, dah bukan tempatnya. Tempatnya kat mana? Dekat dunia. Ada pun dunia kerana dunia tu tempat berusaha dengan ilmu dan ibadah. Ni tempatnya. Sekarang ni kita berada di dunia, maka bersungguh-sungguhlah mencari ilmu dan memperbanyakkan ibadah. Dan pastikan segala ibadah kita tu didasari dengan ilmu. Dan kita buat tu kerana tahu. Dan ada pun akhirat. Kata Imam Ghazali, dan ada pun akhirat itu kerana akhirat itulah tempat mengambil buahnya. Buahnya ilmu dan ibadah. Maknanya tempat menuai hasil. Jadi negeri akhirat pula, walaupun tu bukan tempat ilmu dan tempat ibadah, tapi itulah tempat nak kita tuai hasil daripada ilmu dan ibadah tu sendiri. Jadi kalau tak ada bahagian kita dekat atas dunia untuk mengaji ilmu agama, kemudian nak beramal dengan sebanyak-banyaknya, maka dekat akhirat nanti takut-takut kita tidak ada bahagian untuk menuai hasil daripada ilmu dan ibadah kita di dunia. Kan tak ada bahagian. Tak ada, ataupun kalau ada sekalipun tak dikira. Kerana apa? Kerana tak didasari ibadah kita tu dengan ilmu, maka ada sebahagian ibadah kita ditolak. Kan? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kata Ibnu Ruslan, kan, dalam Matan Zubat. Jadi apa ibadah yang tak didasari dengan ilmu atau tak didasari dengan tahu terlebih dahulu, maka amalan dia tu tertolak. Tertolak, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi mesti didasari dengan ilmu. Maka dekat atas dunia ni kita dituntut untuk mencari ilmu agama ni sedalam-dalamnya lah. Kan, terutama ilmu fardu ain, ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Kemudian sambung, kata Imam Ghazali, maka sebenarnya bagi hamba itu. Jadi kalau kita perhatikan dalam kitab Arab disebut wajib alaih dengan makna maka sebenarnya wajiblah ke atas hamba itu, bahawa jangan membimbangkan, menyibukkan diri dia tu, melainkan dengan keduanya ilmu dan ibadah. Ini satu nasihat daripada Imam Ghazali. Pandangan daripada Imam Ghazali terhadap kita, supaya jangan kita sebagai hamba
membimbangkan, menyibukkan diri kita ni, melainkan dengan keduanya. Keduanya ilmu dan ibadah. Jangan kita bimbangkan dengan perkara yang lain, melainkan kita kalau nak bimbang, nak sibukkan diri kita ni, sibukkanlah diri dengan ilmu, mencari ilmu agama lah, ilmu fardu ain, dan memperbanyakkan ibadah. Dua ni saja kata Imam Ghazali, perkara yang patut kita sibukkan, patut kita bimbangkan dekat atas dunia. Kerana dua perkara ini tidak dijamin oleh Allah Ta'ala, melainkan selain daripada tu Allah Ta'ala jamin. Rezeki kita, ajal, maut, qadar, semua Allah Ta'ala telah tetapkan. Adapun ilmu dan ibadah ni, kita kena usaha. Kita kena usaha untuk dapatkan, untuk memperbanyakkan. Kemudian kata Imam Ghazali, tadi kata Imam Ghazali, jangan membimbangkan, menyibukkan diri kita tu, melainkan dengan dua perkara, iaitu ilmu dan ibadah. Selain daripada tu, jangan dibimbangkan. Dan jangan dipayahkan. Dan tu ataf bagi membimbangkan. Dan tu ataf bagi membimbangkan. Jadi kata Imam Ghazali, bahawa jangan dipayahkan. Jangan dipayahkan diri kita ni. Jangan dipenatkan lah. Jangan dipenatkan diri kita ni, melainkan bagi keduanya. Jangan kita memenatkan diri kita, memayahkan diri kita pada perkara yang selain daripada dua ni. Jangan. Kalau nak payahkan, nak penatkan, kan, kalau boleh pada tempatnya, iaitu pada ilmu dan ibadah. Selain daripada tu jangan. Ni kata Imam Ghazali. Tapi kalau kita tengok pada masyarakat hari ni, sebaliknya lah. Mereka memenatkan diri mereka, memayahkan diri mereka pada perkara-perkara yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Dan akan tetapi pada bahagian ilmu dan ibadah ni, mereka mengambil ringan, sekadar untuk meluangkan masa, maka mereka hadir dalam majlis ilmu, kan. Kalau tak ada masa, mereka meninggalkan majlis-majlis ilmu, khususnya majlis ilmu yang berkaitan dengan ilmu fardu ain. Jadi ini yang dikhawatiri oleh para alim ulama terhadap umat hari ini. Jadi kata Imam Ghazali, jangan bimbangkan, jangan sibukkan diri kita, jangan payahkan, jangan penatkan diri kita, melainkan untuk dua perkara, iaitu ilmu dan ibadah. Itu kata Imam Ghazali lah, seorang ulama yang cerah mata hati dia, tidak mati, tidak gelap seperti mana kita lah. Jadi Imam Ghazali ni seorang ulama yang dia nampak hakiki, nampak perkara yang sebenar, kan, yang sebenarnya inilah sebenar dia, kan, yang kita duk sibuk hari-hari tu pada perkara yang tak sebenar, kan, pada perkara yang tak sebenar. Sebab tu kita kena melazimi diri kita untuk mendengar nasihat-nasihat daripada ulama-ulama akhirat, seperti mana Imam Ghazali. Kemudian kata Imam Ghazali, dan jangan ditilik, kan, jangan ditilik, jangan ditemenungkan. Kalau bahasa kita ni temenung, kan, fikir apa tu, tak selesai-selesai tu, jangan difikirkan, jangan ditilik, jangan ditemenungkan, melainkan pada keduanya ilmu dan ibadah. Kalau nak temenung pun, kan, temenung kenapa? Kerana fikirkan tentang tak cukup ilmu, tak cukup ibadah, tu tak apa. Macam mana aku nak memperbanyakkan lagi ilmu, macam mana aku nak amalkan dengan ilmu aku, macam mana nak perbanyakkan lagi ibadah, kan, macam mana nak mencantikkan lagi ibadah. Banyak tu mungkin boleh lah, ramai orang boleh ibadah banyak, tapi untuk mencantikkan ibadah tu dengan ikhlas, kan, dengan mahabbah, kita dirikan ibadah tu dengan ibadah, dengan mahabbah, kan, bukan kerana dengan paksaan, dengan mahabbah. Tu kita nak cuba nak terapkan dalam diri kita tu, kesempurnaan dalam ibadah. Macam mana nak khusyuk dalam ibadah, kan selama ni kita ibadah bertahun-tahun tapi dengan tidak khusyuk. Macam mana kita nak hadirkan khusyuk dalam diri kita ketika mana ibadah. Tu semua, kalau kita nak fikirkan, nak temenungkan pasal benda tu tak apa, tapi kalau temenungkan pasal apa, pasal dunia, pasal anak isteri, kan, pasal kerja, ataupun masalah-masalah lain tu, tidak dianjurkan, kan, tidak dianjurkan. Bahkan yang dianjurkan ialah kita duduk tilik fikir tentang ibadah kita, ilmu kita. Itu yang dianjurkan, yang disuruh oleh agama. Kemudian kata Imam Ghazali, maka ketahuilah olehmu bahawasanya, ada tambah tu lah, maka ketahui olehmu bahawasanya barang yang lain daripada keduanya. Barang dengan mana perkara-perkara lah,
perkara-perkara yang lain daripada keduanya, kedua ilmu dan ibadah. Apa perkara yang lain daripada keduanya ilmu dan ibadah tu? Bayan dia daripada pekerjaan itu. Daripada pekerjaan itu mana? Daripada pekerjaan dunia lah. Daripada pekerjaan dunia. Jadi perkara-perkara yang lain daripada ilmu dan ibadah tu, kan, daripada pekerjaan-pekerjaan dunia, kata Imam Ghazali batil. Kata Imam Ghazali batil. Selain daripada ilmu dan ibadah ni, kan, selain daripada ilmu dan ibadah, daripada pekerjaan dunia ni, semua tu batil. Batil. Kita tak boleh kita nak cakap pekerjaan dunia ni, kan, kita nak sungguh-sungguh, kan, kumpul harta sebanyak-banyaknya, sungguh-sungguh kumpul harta, tu tak boleh. Tu benda yang batil, nanti kita akan menyesal. Kita kerja sungguh-sungguh, pagi petang siang malam kita sungguh-sungguh kumpulkan harta tu, kan, itu semua batil, kata Imam Ghazali. Sampai tak sempat nak duduk majlis ilmu, kan, sampai tak sempat nak ibadah, itu semua Imam Ghazali kata tu batil. Yang lagi akan datang kita akan menyesal, kan, lagi akan datang tu kita akan menyesal dengan kita membesarkan ataupun memberatkan pekerjaan-pekerjaan dunia tu. Kata Imam Ghazali batil. Apa tafsir daripada batil tu? Kan, iaitu tiada kebajikan padanya. Tiada kebajikan padanya pada barang yang selain daripada ilmu dan ibadah tu. Selain dari pekerjaan, selain daripada ilmu dan ibadah tu, tiada kebajikan. Jadi kalau kita tengok ni, tak nampak lah, kan, tak nampak lah yang Imam Ghazali kata ni betul, kan. Tak nampak sekarang, tapi nanti dekat akhirat nanti nampak. Jadi pandangan Imam Ghazali ni, dia pandangan yang kehadapan, pandangan yang menembusi alam akhirat. Dia tak semata-mata melihat jangka masa pendek, iaitu di atas dunia semata-mata, tapi melihat juga kan, apa nasib kita di akhirat kelak. Jadi kalau kita besarkan, kita utamakan, kita beratkan pekerjaan-pekerjaan selain daripada ilmu dan ibadah ni, nanti kita akan menyesal. Sebab tu Imam Ghazali kata perkara tu batil. Mendahulukan perkara-perkara selain daripada ilmu dan ibadah tu, itu adalah batil. Dengan makna tiada kebajikan padanya, pada selain daripada ilmu dan ibadah tu. Dan sia-sia kita buat tu, kan. Sebab tu nanti kalau kita belajar tentang tajuk Ma'isyah, dalam kitab Ihya Ulumuddin ada. Tapi kalau siapa yang tak mampu nak belajar kitab yang besar seperti Ihya Ulumuddin, boleh kita mengaji kitab Sairus Salikin. Dalam kitab Ma'isyah tu, macam mana adab-adab kita nak mencari nafkah, kan, nak mencari sara hidup, kan. Bukannya seperti mana orang hari ni yang bermati-matian daripada pagi, petang, siang, malam, kan, menghabiskan masanya untuk kerja, untuk mencari ma'isyah, sara hidup. Bukan macam tu. Dia ada garis panduan dia, kan. Dalam kitab Imam Ghazali lah disebutkan. Jadi salah cara kita menghabiskan masa sepanjang hari kita tu semata-mata nak cari sara hidup. Dia ada cara dia lah. Dia ada garis panduan dia. Sebab apa? Sebab kita ni, matlamat kita nak cari ilmu, nak ibadah, nak memperbanyakkan ibadah, kan. Tapi kalau habis masa kita kerana kerja, kan, maka tak sampailah maksud matlamat dia. Adapun syaitan ni pandai lah, dia kata, tak apa, kita kerja-kerja ni untuk akhirat juga, tapi last kali duit kita tu, kan, kita punya hasil yang kita usahakan tu, kalau kita perhati balik, perhalusi semula, dia tersalur kepada benda-benda dunia juga, kan. Dengan astronya, dengan internetnya, dengan datanya, dengan hiburannya, dengan pergi cutinya, maka tak ada, kan, tak sampai maksud, kan, kita bekerja tu, kan, tak sampai maksud kita bekerja tu. Kalau asalnya, kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang lain, asalnya niat kita nak bekerja tu, yang pertama untuk ibadah, supaya ada sara hidup kita untuk kita ibadah, untuk kita ibadah, untuk kita sara keluarga, anak isteri kita sekadar. Tapi matlamatnya dah lari, dan matlamatnya daripada matlamat akhirat dia jadi matlamat dunia. Itu kata Imam Ghazali, sia-sia apabila kita utamakan pekerjaan yang selain daripada ilmu dan ibadah. Sia-sia yang tiada hasil baginya selain daripada ilmu dan ibadah tu, kan, tiada hasil. Maka apabila tiada hasil ni, kalau kata guru lah, tiada hasil ni dengan makna tiada manfaat. Tiada hasil ni dengan makna tiada manfaat, bahkan bala. Ni kena perhati betul-betul lah. Kalau yang saya catat dekat sini, tiada hasil tu dengan makna tiada manfaat,
bahkan bala. Bukan tak ada manfaat je, bahkan bala. Dan dilaknat oleh Allah Ta'ala seperti mana sabdanya Nabi SAW. Dia ada dalil. Kan ulama didatangkan kenyataan ni dengan hujah dalil daripada Nabi. Apa kata Nabi? Ad-dunya mal'unah. Ad-dunya mal'unah, mal'unatun. Dunia itu tercela. Dunia itu tercela. Mal'unun mal'unun ma fiha. Mal'unun ma fiha. Dan dicela barang yang padanya dunia tu. Kan dunia tu tercela, barang yang padanya dunia tu pun tercela juga. Illa zikrullah, kecuali zikrullah, kan zikir kepada Allah Taala. Wa ma lahu wa ma walahu au muallimun wa muta'allimun. Kecuali zikrullah dan barang barang baginya, au muallimun, atau mengajar ilmu agama lah, wa muta'allimun, dan belajar. Muallimun wal muta'allimun, belajar dan mengajar. Jadi yang tak dicela kan bab dunia ni ialah zikrullah, kemudian kita belajar agama ataupun kita mengajar agama. Itu yang tak dicela. Selain daripada itu, dunia semua dicela. Kan apatah lagi kalau kita ambil dunia ni berlebih-lebihan. Kan berlebih-lebihan sehingga kita tak sempat nak zikrullah, tak sempat nak belajar agama. Apatah lagi kalau orang tu orang alim, kan, tetapi disibukkan dia dengan dunia, maka tak sempat nak mengajar. Itu lagi dicela oleh Allah Ta'ala. Berdasarkan hadis Nabi. Maka apabila engkau ketahui yang demikian itu, demikian keutamaan ilmu dan ibadah tu. Bila kita dah tahu keutamaan ilmu dan ibadah tu, maka kata Imam Ghazali, maka ketahuilah olehmu bahawasanya ilmu itu terlebih mulia daripada dua permata. Jadi sebelum ni dia disebut bahawa ilmu dan ibadah ni diumpamakan dua permata. Tapi dua permata ni dia tak adalah sama level, sama kedudukannya. Bahkan ada yang terlebih utama daripada antara kedua tu. Antara dua permata tu ada yang lebih, antara dua tu ada yang lebih mulia. Antara kedua tu, apa yang lebih mulia? Ilmu. Nak dibandingkan dengan ibadah, ilmu lebih mulia, walaupun dua-dua diumpamakan dengan permata. Dua-dua ni kan kalau kita tengok dalam perbahasan Imam Ghazali sebelum ni, diumpamakan ilmu dan ibadah ni seperti dua permata. Nisbah sangat berharga dan sangat bernilai. Tetapi kalau nak dibandingkan antara kedua ni, ilmu itu lebih mulia daripada ibadah. Dan yang terlebih, dan ilmu tu pula yang terlebih afdal daripada keduanya. Ilmu tu terlebih afdal daripada ibadah, walaupun kedua-duanya berharga dan bernilai, kan seumpama permata, tapi ilmu tu lebih utama, lebih afdal daripada ibadah. Dalil dia apa? Dan kerana sabda Nabi SAW, inna afdala, kalau guru kata buang hamzah tu, inna fadla, kan tengok dalam kitab Arab pun inna fadla, ataupun inna afdala. Kalau dalam kitab Jawi inna afdala, tapi kita ambil inna fadlal alimi ala abidi ka fadli ala adna rajulin min ummati. Jadi kata Nabi, Nabi bersabda bahawasanya kelebihan orang yang ilmu atas orang yang abid, kan beza antara orang yang alim dengan orang yang abid. Apa beza dia? Seperti kelebihanku, yang Nabi lah, kelebihan Nabi atas sekurang-kurang daripada umatku. Kan nak cerita jauh lah. Martabat orang yang berilmu dengan orang yang abid ni, orang yang ibadah ni jauh. Kan sebab tu kita kena kejar nak jadi orang yang alim, orang yang berilmu. Jauh lah kalau kita katalah perbezaan antara Nabi dan Abu Bakar lah. Kalau orang yang paling afdal dalam umat Nabi Muhammad, yang paling afdal Abu Bakar. Kalau kita ambil Abu Bakar lah, Abu Bakar dengan Nabi pun, Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi pun dah jauh. Apatah Nabi kata bukan Abu Bakar. Nabi kata bezanya antara aku dengan sekurang-kurang daripada umatku. Maknanya Abu Bakar tu yang paling tinggi dalam umat Nabi Muhammad, paling tinggi. Bukan Sayyidina Abu Bakar, tapi orang yang paling rendah dalam martabat umat Nabi Muhammad ni, orang yang paling rendah. Orang paling rendah tu dengan Nabi jauh. Itulah nak cerita jauhnya perbezaan martabat orang yang alim dengan orang yang abid. Kan jadi beza sangat-sangat. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ibadah orang yang alim ni sedikit, tapi lebih utama
daripada ibadah orang yang abid, kan, orang yang abid, kan, tapi tanpa ilmu, lebih bagi orang yang berilmu. Tapi kalau dalam kitab tasawuf ni, bila sebut abid ni bukan orang yang tak ada basic langsung macam hari ni, bukan orang yang jahil, bukan orang yang jahil, orang yang ada ilmu tapi sekadar untuk dibuat ibadah, tu. Kan. Tapi kalau hari ni tu bukan abid, hari ni tu dipanggil orang yang jahil. Bahkan nak kata ibadah dia sah pun kadang-kadang kita tak tahu nak cakap macam mana. Kan, kadang-kadang ibadah dia pun tak sah. Macam mana kita nak cakap dia abid? Abid ni ibadah dia sah tapi ilmu dia sekadar untuk dia ibadah saja. Lepaslah tauhid dia, fiqh dia, tasawuf dia tu terlepaslah, tapi sekadar fardu ain. Jadi penjelasan guru macam itulah kata guru. Kan abid yang dimaksudkan dekat sini ialah ilmu dia sekadar untuk ibadah saja. Jadi jauhlah perbezaan antara orang alim dengan orang yang abid. Jauh sangat. Seperti langit dan bumi lah kalau kita nak umpamakan. Jauh. Dan mungkin bukan macam langit dan bumi. Mungkin macam bumi dengan matahari, macam tu, jauh. Kan. Ataupun tak tahulah, jauh. Kita bezanya. Bezanya jauh sangat. Dan lagi sabda Nabi SAW, kata Nabi, nazratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Jadi kata Nabi, satu tilik mana satu pandangan lah, sekali pandang kepada orang alim, terlebih aku kasih, terlebih aku suka kepada Nabi tu daripada ibadah setahun. Ibadah setahun tu badal dia puasanya ibadah, dan berdiri sembahyangnya ibadah. Jadi kata Nabi, berbanding ibadah yang setahun, yang mana setahun tu dipenuhi dengan puasa dan sembahyang, lebih aku suka daripada maknanya aku lebih suka memandang muka orang yang alim. Memandang muka orang alim tu lebih aku suka daripada dipenuhkan kan setahun tu dengan ibadah, puasanya, sembahyangnya, kan, dipenuhi dengan puasa dan sembahyang. Ni kata Nabi. Tapi hadis ni jangan kita salah anggap pula. Ini nak cerita martabat, nak cerita perumpamaan, nak umpamakan martabat tu. Bukannya kalau macam tu aku pandang muka orang alim tu dah memadai dah tak payahlah aku nak ibadah kan selama setahun, kan, tak payahlah aku puasa, tak payah aku sembahyang. Jangan dia pergi ke situ pula. Ini nak cerita martabat, kan, nak cerita martabat supaya apa? Supaya kita mengutamakan ilmu, supaya ibadah kita tu didasari dengan ilmu, kan. Kemudian disampaikan satu lagi hadis berkaitan dengan keutamaan ilmu berbanding ibadah, kan. Bukan berbanding ibadah, mana kelebihan ilmu atas ibadah. Ada satu lagi hadis, kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab.